seluas langit biru juga sekitar lokasi landscape ni. Pagar tu sempadan lah. Sana, padang goh. Bukit, di keliling bukit. Ni, baru ronda sini tak pergi sebelah sana je tu. Dia, sebab sekarang ni aku dah start masuk jaga sini. Siang. Confirm esok lusa tu lah tunggu orang akan dipanggil untuk siapa yang cuti malam. Mesti kena jaga malam. Suasana malam. Sebab sini siang seorang, malam seorang. Yang jaga malam tu ni budak baru masuk. Orang semua cabut lari. Aku tak tahu lah, tak boleh cakap besar. Jom kita pergi orang tengok. Mesti akan dapat petugas malamnya. Tak esok lusa tu lah. Lagi syok lah malam duduk orang seorang relax. Wow. Ni apa ni? Oh, ni kolam. Ini kolam untuk orang sini, untuk yang ni je, untuk yang mekanik sini kan. Mesti bukan untuk orang luar. Ni untuk apa? Untuk ni mekanik landscape ni. Ini satu ahad lepas cuti lah. Cuti pun kalau hari biasa pun siang lah, malam tak ada siapa juga sini. Kosong. Cuba bukit. Jom kita pergi ronda belakang lah. Ni motor lah. Tengok masuk dalam apa. Malam ni syok ni kau. Mesti buat konten ni. Tapi benda-benda makhluk ni yang cakap besar. Aku ni jenis ada hari aku ni ada hari aku takut duduk je kat sini, tapi benar-benar ada hari dah benar-benar makhluk aduh ni. Mari kita tengok nanti suasana malam aku jaga. Rancuk dah budak dah datang. Lalu cepat semangat. Orang tu tengok. Ini kalau buat cari lokasi buat film horor hantu lah. Ini itu pondok bro. Mau kata kalau pondok pus dia duduk kat dalam belakang ni, hampa pandai duduk malam-malam. Tapi ni bukan pondok pus lah. Pondok pus sana. Kalau pondok pus sini. Aku pun cabut. Duduk seorang kat pondok pus ni jikalau lah. Belakang ni mesti akan diserang makhluk-makhluk. Tu dia. Patutlah dia pelari. Tak mahu dia jaga. Akan tu. Okay, dah.